Selepas 4 tahun disahkan bebas kanser limfoma, penyanyi Eliana kembali menjalani rawatan kemoterapi. Perkembangan itu dikongsikan sendiri oleh Eliana menerusi sebuah video yang dimuat naik di Instagram apabila dia memperlihatkan rambutnya mula gugur sebelum mengambil keputusan untuk bercukur. Menurut Eliana, kekuatan untuk terus berjuang diperoleh anak-anak yang menjadi sumber kekuatan semangat utama dalam menghadapi ujian itu. Difahamkan, perkongsian video itu menunjukkan keadaan Eliana selepas 29 hari menjalani rawatan kemoterapi. Penyanyi lagu Niat itu dilihat sempat mengalirkan air mata tetapi masih mampu tersenyum melayani kedua-dua anaknya. Malah dalam perkongsian itu turut memaparkan anak-anaknya membantu penyanyi berkenaan mencukur rambut. Pada Disember 2021, Eliana memaklumkan perjuangan 11 tahun melawan kanser akhirnya membuahkan hasil apabila dia disahkan bebas daripada penyakit tersebut. Untuk pengetahuan, Eliana mengumumkan dia menghidap kanser selepas tersingkir daripada program Gegar Vaganza musim keempat pada tahun 2017. Dan menerusi pendedahan itu, Eliana memberitahu dia menghidap penyakit itu sejak 2010 dan jangkaan awal doktor penyanyi itu hanya mampu hidup setahun sahaja. Eliana mendirikan rumah tangga dengan Khairul Anwar Hussein pada 2010 dan dikurniakan seorang cahaya mata iaitu Cinta Sumaya yang kini berusia 15 tahun. Mereka turut mempunyai 2 orang anak angkat iaitu Cahaya Ramadhani dan seorang anak angkat istimewa bernama Tulus. Eliana juga turut memperjelaskan bahawa konten videonya kali ini bukan semata-mata konten sahaja tapi untuk memberikan semangat buat mereka yang melalui perkara yang sama.